Sahur dalam waktu imsak. Kan imsak berapa minit sebelum sebelum subuh tu kan, ada orang kata tak boleh makan dan minum dah waktu imsak. Betulkah? Boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak sebelum subuh. Imsak ni sebelum subuh lah. Imsak ni sebelum subuh. Jadi ada orang sebut waktu imsak tak boleh makan. Tak betul. Waktu imsak boleh makan. Boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak. Walau bagaimanapun sunat berhenti makan sahur ketika sudah masuk waktu imsak, iaitu kadar membaca 50 ayat Quran. Perkara sunat dalam berpuasa. Nombor satu, yang sunat ketika berpuasa ialah sahur. Tasahharu. Bersahurlah. Fa inna fis suhuri barakah ataupun fis sahuri barakah. Itu hadis Nabi. Bersahur sunnah Rasulullah SAW, paling kurang minum ayam. Ijma' mengatakan sunat bersahur, dan sunat yang kedua ialah mengakhirkan sahur. Hari ini saya tengok orang-orang hari ini bersahur, alhamdulillah, 12:30 malam. Bersahur, anak-anak muda terutamanya, 2 pagi. Bersahur, 11 malam sahur dia. Sunat kita mengakhirkan sahur, baru dapat barakah tu. Dan kadang-kala bila bersahur terlalu awal, tak dapat pahala bersahur. Rugi, no? Kemudian, muka surat 46, sahur dalam waktu imsak. Kan imsak berapa minit sebelum sebelum subuh tu kan, ada orang kata tak boleh makan dan minum dah waktu imsak. Betulkah? Boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak sebelum subuh. Imsak ni sebelum subuh lah. Imsak ni sebelum subuh. Jadi ada orang sebut waktu imsak tak boleh makan. Tak betul. Waktu imsak boleh makan. Boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak. Walau bagaimanapun sunat berhenti makan sahur ketika sudah masuk waktu imsak, iaitu kadar membaca 50 ayat Quran. 50 ayat. Berapa muka surat? Kan, 50 ayat ni, satu muka surat ada 15 baris. Kita kata dalam 2 muka surat lah, lebih kurang kan, 2 muka surat. 10 minit lah. Sunat berhenti sekadar 50 ayat, sekadar membaca 50 ayat. Sunat tidak makan ataupun berhenti makan sahur ketika sudah masuk waktu imsak, iaitu kadar membaca 50 ayat. Sunat lah, bukan wajib. Di sisi mazhab Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i, makan pada waktu imsak tak ada masalah, tak batal dan tak makruh pun. Ada satu pandangan, geng yang tak ada mazhab ni, di Malaysia pun ada geng ni. Dia kata waktu imsak tak boleh makan dah. Tu pendapat yang jangan guna pendapat tu kan, dia terkeluar daripada pendapat mazhab kita.
Yang lebih teruk daripada pendapat itu ialah boleh makan selagi mana azan tak berhenti. Yang tu lagi sakan. Lagi duk azan, makan cepat. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah makan. Yang tu pun pendapat itu pun sangat tak boleh pakai terus. Jangan pakai langsung. Pendapat itu pun tak boleh pakai. Batal. Siapa yang makan ketika azan subuh berkumandang, maka batal puasanya pada hari itu. Dia dikira sengaja berbuka dan wajib qada. Dan haramlah perbuatan dia. Haram perbuatan dia. No? Lepas tu apa dia kena buat sepanjang hari itu? Dia wajib untuk menahan diri daripada makan dan minum. Sama macam orang lain. Sekali orang buka puasa 7.30 baru dia buka puasa. Makan sahur yang sunat. Makan sahur yang sunat bermula selepas tengah malam. Tengok. Bermula selepas tengah malam. Jika seseorang makan sebelum tengah malam, maka dia tidak mendapat pahala sunat. Dan ia tidak dianggap sahur. Tapi makan biasa saja. Makan isi perut. Makan tak ada pahala apa. Benda harus. Dia sahur pukul 8 malam. Dia sahur. Tak kira. No, dia mesti selepas tengah malam. Afdal bersahur pada sepertiga malam yang akhir. Kalau malam kita bahagi 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita katalah 10 jam. 3 jam setengah, 3 jam setengah, 3 jam setengah kan. 4 jam ke. Kira yang paling afdal sekali daripada pukul 3 sampai pukul 6. Itu yang paling afdal sekali. 3 sampai pukul 6 itulah waktu bersahur yang paling afdal. Lagi afdal, lagi hampir dengan subuh. Contohnya subuh jam 6, contoh. Pukul 5.30 mula makan. 5.15, 5.30, 5.45, 5.50 selesai dengan ayak apa semua. Kumuk-kumuk, gosok gigi semua selesai. 5.50. Berhenti. Yang tu yang paling baik. Yang paling baik. Paling dekat dengan waktu subuh. Dan sunat berhenti ketika masuk waktu imsak. Berhenti. Okay. Masuk fajar ketika sahur. Seseorang yang sedang bersahur dan mengetahui fajar sudah muncul. Fajar apa ni? Fajar sadiq. Iaitu subuh lah. Kalau tak mau dengar ayat mengetahui fajar tak fajar ni rimah lah ustaz. Fajar sebut subuh terus lah, senang. Kami tak faham kan. Contoh. Seseorang yang sedang bersahur dan kemudian dia tahu masuk waktu subuh. Hendaklah dia terus berhenti makan. Mengeluarkan makanan yang ada dalam mulut dan menyempurnakan puasanya. Itu tak apa. Maka azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan telan, terus buang yang ada dalam mulut, kumuk, buang sisa-sisa apa semua, buang. Jika dia meneruskan makan juga, maka batal puasanya, wajib qada dan dia berdosa kalau dia teruskan juga. Okey.